Assalamualaikum dan hai semua. Tahu tak, menulis huruf hijaiyah ni sebenarnya sangat mudah dan seronok kalau kita tahu caranya. Hari ini, jom kita belajar cara yang betul untuk menulis huruf yang terakhir sekali, iaitu huruf ya. Dah sedia semua? Jom kita mula. Caranya, mula-mula kita letak pen di atas garisan sedikit, buat satu lengkungan ke kiri dan pusing balik ke kanan untuk buat kepala seakan-akan kepala angsa. Seterusnya, bawa garisan tu melengkung ke bawah menembusi garisan untuk buat perutnya yang besar dan naikkan semula ke atas garisan. Akhir sekali, jangan lupa letakkan 2 titik tepat di bawah perutnya. Nampak tak? Dah siap satu huruf ya yang lengkap dengan 2 titik di bawah, macam angsa bertelur. Jom kita cuba sekali lagi untuk bagi lagi mantap. Ingat ya kawan-kawan, buat kepala angsa melengkung di atas dulu, sambung dengan perut bulat menembusi bawah garisan, naik semula ke atas dan letak 2 titik di bawah. Tarik perlahan-lahan dan siap. Alhamdulillah, mudah sangat kan huruf ya ni? Dengan huruf ya ni, maka lengkaplah sudah kesemua huruf hijaiyah yang kita belajar dari awal hari tu. Jadi, jangan lupa ambil kertas dan pensel untuk praktis kesemua huruf banyak-banyak di rumah tau. Kalau korang rasa siri video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Pai TV untuk konten pendidikan yang lebih menarik selepas ini. Kawan-kawan boleh cadangkan juga konten apa yang kawan-kawan nak di ruangan komen di bawah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai semua, sokong channel kami dengan tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.